Seorang pemain rugby Kelantan ditemukan lemas selepas tom drum yang dipercayai dijadikan perahu, terbalik semasa menjala ikan di kawasan kebun getah ditenggelami banjir di Kampung Pemberian, dekat Kuala Krai pada Khamis. Mangsa, Muhammad Syahril Hakimi Sudin, 19 tahun, ditemukan pada jam 9.02 malam di dasar kebun getah pada kedalaman 4 meter, susulan limpahan air Sungai Lebeh. Komander Operasi, Pegawai Bomber Kanan 2, Muhammad Hairul Duha Abdul Halim berkata, mayat pelajar Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail di Johor itu ditemukan pada jarak 50 meter dari lokasi dia dikuatiri hilang. Sementara itu, jiran mangsa, Syafirul Iman Muhammad Rasdi memberitahu, Muhammad Syahril Hakimi dipercayai keluar menjala ikan pada jam 3 petang. Menurutnya, kehilangan Muhammad Syahril Hakimi disedari oleh seorang penduduk kampung selepas menjumpai selipar dan jala miliknya di tebing pada jam 6 petang. Tom drum yang dinaikinya didapati terbalik, tetapi dia tidak ditemukan selepas usaha awal mencari dilakukan. Saya kemudiannya menghubungi pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan, katanya. Ujarnya, Muhammad Syahril Hakimi dikatakan pulang bercuti di kampung halaman.